So guys, ini satu vacuum wireless yang dekat Shopee ni dia paling laris lah. So ini daripada brand Kessler Cordless Rechargeable Vacuum Cleaner. Dia agak trendy sebabkan dia ada banyak color variation lah. So dia ada warna pink, warna cream. Kalau macam saya ni warna biru lah. Okay, dia ada built-in battery iaitu 2600 mAh. Dan dari segi dia punya power output dia 110 watt. Aksesoris yang korang akan dapat lah. Ada beberapa nozzle yang korang boleh guna lah. Sama ada nak guna yang standard panjang ni ataupun nak guna yang jenis handheld. Kapasiti dia ialah 0.3 liter. So boleh sedut dan simpan habuk yang banyak lah. Jadi dalam kotak korang akan dapat ini dia punya instruction manual. Dan ini beberapa dia punya accessories. Okay. Dan ni tempat untuk korang nak gantung vacuum ni dekat dinding lah. Ni ada double sided tape ni untuk korang lekatkan dekat dinding. Juga kepala charger. Dan ini dia punya vacuum dia. Agak berat juga. Dia tak ada rasa macam rasa murah sangat. Dia ada rasa build yang agak solid lah. Nak buka, korang boleh pusingkan macam ni untuk buanglah habuk-habuk dalam ni. Right, dan ini dia punya HEPA filter lah. On-kan, tekan saja power button kat sini. Dan dia ada dua level lah. Tekan lagi sekali untuk tingkatkan lagi dia punya suction power. Dan tekan lagi sekali untuk offkan vacuum ni. Untuk dia punya suction power dia memang cukup kuat disebabkan dia ada output power 110 watt. So kalau korang nak sedut habuk yang banyak memang tak ada masalah lah. Jadi guys, kalau korang akan dapatkan vacuum ni boleh dapatkan sekarang.